Kau dah onani hari-hari. Lepas tu hairan, kau dah jadi pancuk awal. Bila anda selalu onani, sememangnya boleh menyebabkan anda ada masalah pancuk awal. Bila anda onani, apa yang berlaku, dia akan terkejar-kejar untuk habis, cepat untuk capai climax. Jadi benda ni berbeza bila anda bersama dengan real pasangan lah. Bila real pasangan tu, dia dah lain. Firstly, dah ada sensory overload. Okay, dah ada bau, ada sentuhan, ada kulit, ada suara dan sebagainya. Ini semua extra stimulan ataupun rangsangan yang tak sama macam onani. Dan otak yang dah biasa dengan onani ni tak biasa keadaan macam ni. Jadi ini semua akan menyebabkan cepat untuk habis juga bila bersama dengan orang yang sebenar, dan ini menyebabkan masalah pancuk awal. Jadi macam mana kita nak repair masalah ni? Anda kena firstly, definitely kena kurangkan onani. Lebih baik stop terus. Yang kedua, anda kena train balik buat beberapa teknik yang kita akan ajar seperti start stop teknik, squeeze method dan juga breathing teknik. Satu lagi rawatan yang sangat sesuai yang kita boleh offer adalah rawatan Kegel exercise, which is kuatkan otot dekat celah kangkang. Jadi bila otot ni kuat, dia boleh bantu untuk kawal ejakulasi. Jadi jika anda ada masalah macam ni, jangan risau. Datang jumpa dengan doktor, kita akan bantu anda dapatkan rawatan yang tepat selesaikan masalah pancuk awal.